panjang. Kita akan baca sampai satu nafas sampai tempat waqaf. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Baik, ayat yang ke-106 total hukum ada berapa semua? Total hukum walaupun pendek tapi ada banyak juga. Okey, dan apakah hukum-hukumnya? Waalaikumsalam Puan Rubiah mungkin. Selamat pagi. Alhamdulillah semuanya jelas. Shah Alam malam tadi lebat. Shah Alam banjir sana teruk. Kawasan Rubiah mungkin tak kena banjir. Kak Jam, waalaikumsalam selamat pagi. Puan Normal Adil 5, Puan Ana 5, Puan Hadijah pagi 5, Puan Adida pun 5, Puan Mimi 5, Kak Amah 5, Puan Azamah Izir 5. Puan Radhi Ayun 5, Puan Kakumi 5, Puan Nini 5. Okey. Puan Kamsal 5, Puan K Ida 5, Puan Jamilah Jaafar 5, Puan Rubiah mungkin 5. Semua jawab 5 Okey, betul. Yang pertama sekali kita tengok nun mati. Ini hukum yang pertama. Nun mati bertemu hamzah izhar halqi IZH. Okey, hukum yang kedua, tanwin bertemu hamzah. Okey, tadi nun mati hamzah, yang ni tanwin hamzah. Sama, izhar halqi IZH. Hukum yang ketiga, tanwin bertemu mim. Idgham ma'al gunnah. Singkatan IMG. Nun mati bertemu ha. Okey, ni hukum yang keempat. Nun mati bertemu ha ni hukum yang keempat. Izhar halqi juga IZH. So 3 IZH. 1, 2, 3. 1 IMG. Dan yang kelima, yang terakhir sekali, lafzul jalalah ALS alif lam syamsiyah. Okey. Ayat yang ke-107, tarik nafas, kita baca sampai tempat waqaf. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Okay, ayat yang ke-107 ada banyak juga hukum semua. Total hukum ada berapa dan apakah hukum-hukumnya? Puan Adida Aidil 5 Okey, 5. Puan Normal Aidil 6. Puan Ana 5. Okey, setakat ni ada 2 jawapan. Bacaan ini Ibrahim, waalaikumsalam. Puan Azam Izir 5, Puan Nikmah 5, Puan Mimi 5. Oh, sama macam atas sama baca ayat 106. Okey, 5. Puan Syamil Ali Yahya, waalaikumsalam. Okey. Sempat lagi untuk kira, tengok balik mana yang betul, 5 ke 6. Okey. Pak Adil Aidil 6. Okey. Ada siapa lagi nak tukar? 5 jadi 6. Macam ni Ibrahim 4. Kurang. Ada 3 jawapan. Dah. Oh ya. Okey. Yang pertama sekali lafzul jalalah. Okey, ALS. Itu yang pertama. Yang kedua pun sama, as-samawati, ALS juga.
Okey, ni yang kedua. Hukum yang ketiga al-ardi. Ni hukum yang ketiga. ALQ alif lam qamariyah. Okey, hukum yang keempat lafzul jalalah. Okey, atas bawah sama. ALS. Hukum yang kelima ada nun mati bertemu waw. Idgham ma'al gunnah. IMG. Dan yang keenam tanwin bertemu waw pun sama, idgham ma'al gunnah IMG. So semua sekali ada 3 ALS, 1 ALQ, 2 IMG. Okey, boleh dapat semua sorry nama. Okey, dah tukar macam tu. Macam ni Ibrahim, apa tu 107? Muka surat 17. Maya Nur, waalaikumsalam. Puan, waalaikumsalam. Baru masuk apa yang 5, apa yang 6? Hukum. Hukum. Puan Syamil Ayahya, ayat nombor berapa? Ayat nombor 107. Sekarang kita nak baca 108. Okey. Parubia jawapan salah. Parubia jawab apa tadi? 5. Oh, tak apa. Terkurang 1. Terkurang 1 okey lagi. Jangan terkurang 3 ke atas. Okey, kita sambung ayat yang ke-108 Okey, tarik nafas dalam. Kita baca terus sampai waqaf. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla as-sabil. Baik, ayat yang ke-108 semua. Ada berapa hukum kali ni? Okey, dan apakah hukum-hukumnya? Puan Adin Aidin 4, Puan Normal 4, Puan K Ida 4, Kak Mam 4. Okey, setakat ni satu jawapan je. Puan Anna 4. Macam ni Ibrahim 4. Okey. Baik. Alhamdulillah semua jawab 4 dekat ayat 108 ni. Bermakna betul lah tu. Kita tengok yang pertama. Yang pertama, okey, ada hukum nun mati bertemu ya. Idgham ma'al gunnah IMG. Kemudian hukum yang kedua al-kufra, perkataan al-kufra alif lam qamariyah ALQ. Perkataan yang ketiga, perkataan dia al-imani. Okey, ALQ juga. So 2 ALQ, 1 IMG. Dan yang keempat ialah perkataan as-sabili alif lam syamsiyah, 1 ALS. Okey, 4. Seterusnya ayat 109. Okey, sedia semua? Wadda kathirum min ahlil kitabi law yaruddunakum. Bertiga dulu. Kita ambil balik law yaruddu. Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Bertiga dulu. Ambil balik kuffaran, tarik nafas dalam sebab kita nak baca sampai tempat waqaf ni. Kuffaran hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Inna
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Okay, ayat yang ke-109. Banyak hukum kat sini. Cuba semua kira betul-betul. Ambil masa dulu. Total hukum ada berapa dan apakah hukum-hukumnya. Ada Puan Normalah 11, bacaan Ibrahim 10. Okey, ada dua. Ada dua jawapan setakat ni Puan Ana waalaikumsalam pula 11. Puan Ana 11. Setakat ni ada dua jawapan. Puan Adil Aidi pun 11. Okey. Puan Alijah pun 11. Okey, so majoriti 11. Puan Azam Aizir. Okey, kita tengok 11 banyak banyak hukum. Okay, yang pertama sekali tanwin bertemu mim. Kat situ idgham ma'al gunnah IMG. Okay, hukum yang kedua nun mati bertemu hamzah. Kat sini izhar halqi IZH. Okay, yang ketiga perkataan al-kitabi alif lam qamariyah ALQ. Okay, ALQ. Hukum yang keempat ialah iqlab nun mati bertemu ba. Ini hukum yang keempat IQ. Kemudian ada tanwin bertemu ha. Kat sini izhar halqi. 1 2 3 4 5 Ni hukum yang kelima izhar halqi ni. Izhar halqi ni hukum yang kelima IZH. So setakat ni ada dua IZH. Satu IMG, satu ALQ, satu iqlab setakat ni. Okey, hukum yang keenam ada tanwin bertemu mim. Idgham ma'al gunnah IMG. So dua IMG satu, dua. Okey, ni hukum yang keenam. Yang ketujuh nun mati bertemu ain. Izhar halqi IZH. So ada tiga IZH. Yang ke-8 iqlab IQ nun mati bertemu ba sama macam atas IQ. Yang ke-9 perkataan al-haqqu alif lam qamariyah ALQ. ALQ ada dua. Okey, yang ke-9 ini. Yang ke-10 lafzul jalalah ALS alif lam syamsiyah. Okey, satu ALS setakat ni. Ke-9. Yang ke-10 ini yang ke berapa semua? Ini yang terakhir lah. Ini yang terakhir, yang ke-11. Okey, yang ke-11 lafzul jalalah lagi ALS alif lam syamsiyah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okey. Macam ni 11 terlepas pandang nun mati. Okey, boleh. So, semua jawab 11. Cantik. Seterusnya ayat 110. Tarik nafas. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Okey, ayat yang ke-110 semua. Ada berapa ni semua hukum? Okey, ada berapa? Puan Syamil ayah 5. Puan Normalah ayah 5. Puan Azam Aizir 5. Puan Adil Aidil 5. Puan Ana 5. Puan Jamilah Jaafar 5. Kak Mah pun 5. Puan Radha ayah 5. Kak Ida 5. Bacaan ni 5. Puan Mimi 5. Puan Kak Kumi 5. Semua jawab 5. Puan Kamsi Ali 5. Puan Rubiah mungkin 5. Okey, yang pertama sekali.
Yang pertama sekali perkataan as-salata. Okay, itu perkataan yang pertama, ALS. Perkataan yang kedua, az-zakata pun ALS. Alif lam syamsiyah. So ada dua. Setakat ni ALS ada dua. Yang ketiga, hukum yang ketiga, nun mati bertemu kha izhar halqi IZH. Okay, ni hukum yang ketiga. Yang keempat, lafzul jalalah ALS. Ada tiga setakat ni ALS. Dan yang keempat pun sama, lafzul jalalah ALS. So satu IZH, empat ALS. Okay, sambung ayat 111. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ kuntum sadiqin. Okay, ayat yang ke-111. Tak berapa banyak hukum. Ada berapa je semua? Ada 3. Okay, Panomalah. Ada 3. Mimi 3, Pak Alijah 3, Pak Ana 3, Pak Kakumi 3, Pak Adida 3. Ada 3 je, tak banyak. Okay, yang pertama sekali dekat nun mati bertemu, ya idgham ma'al gunnah IMG. Satu IMG. Yang kedua, hukum yang kedua, al jannata alif lam qamariyah ALQ. So satu ALQ, satu IMG. Dan yang terakhir sekali, hujung sekali tanwin bertemu, hamzah izhar halqi IZH. Satu izhar halqi, satu IZH, satu ALQ dan satu IMG. Okey, ayat yang ke-112. Sedia. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Berhenti kat situ. Ambil balik. Wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim. Berhenti kat situ. Ambil balik. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Okey, baik semua. Ayat yang ke-112. Total hukum ada berapa ni? Tak banyak tak banyak. Sama macam tadi tak? Pak Alijah Panamala 3, Pak Alijah 2. Okey, macam ini 3, Kak Mah 3, Pak Azaman Izzat 3, Pak Ana 3. Okey, majoriti semua jawab 3 Yang pertama sekali ada nun mati bertemu, hamzah kat sini IZH izhar halqi. Okey, yang kedua perkataan lafzul jalalah ALS alif lam syamsiyah. Yang ketiga ada tanwin bertemu, ain pun samalah izhar halqi IZH. So 2 IZH, 1 ALS. Alhamdulillah, selesai semua sesi bacaan talaki kita untuk pagi ni. Apa pun, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi live dengan saya. Apa saja atas salah pandang IZH yang terlepas Okay. Terima kasih sudi live dengan saya sama-sama dekat TikTok pagi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi malam nanti untuk sesi bacaan suratul Sajdah dan juga suratul Mulk. Sama-sama kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.